Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lah. Mula-mula ni mai royak kat asas mulai seperti ni kat asas tak asyik lagi. Sebabnya mana munggu kat asas munggu tak ada pitih kata tu masa tu. Masa tu kat asas tak ada pitih. Lepas tu ni kata dia ni kat asas bukanlah dah beli selalu dah seterak ya dulu. Seterak ya dulu. Lepas tu dia pun tinggal lah botol air mineral tu. Botol air mineral tu dia sedekah kat asas dulu. Kat asas botol besar lah kat asas. Botol besar. Jadi kat asas pun makan lah. Makan tu malam tu nak tidur tu kat asas makan setengah cawan. Lepas tu siapa tidur. Tidur tu bang pukul 4 nak semaya tajuk tu. Kata gano bahasa aku ni bahasa orang ni. Dalam diri aku ni bahasa lembut. Bahasa orang ni. Dia tak tengok lagi. Lepas tu pergi mandi-mandi. Sudah mandi lepas tu mari tu tengok ke aku botol air duk tanah meja ni. Tengok bertanya. Mungkin kata aku ni minum air ni kali tu hewi kat aku. Kali sekorasi kali dengan ni. Kat siapa nak pergi semaya subuh tu kat siapa minum pula setengah cawan. Minum setengah cawan tu pergi semaya subuh. Pergi semaya subuh tu alhamdulillah lah bahasa sedap, bahasa orang ni, bahasa lego je. Kat siapa makan lah sampai 3 hari. Kata kawan-kawan hok sini tu tegur lah gano mik ni. Tak ada stesen dah jalan. Nampak segar lah dia. Tak ada stesen muka jalan ke masjid tu. Ustaz letaklah kursi depan tu 3 butir 2 butir. Kat sebutir lagi beti lah klik beti. Kat dia mau duk perhati 3 hari je kat sama makan tu. Dia gano mik ni bahasa mik sini. Gano mik ni kata tak ada stesen dah lagi lah mari ni. Kata Enji molek kata tu. Enji kata mek ni molek kata. Tak sungguh mek orang nak tanya kan nak lain sangat ni. Ya. Malah kata mek rasa segar sangat ada sai wak mari. Siapa jenis obat tapi makan ni kata tu. Hai seperah ni lah. Kata mek makan 3 hari ni rasa segar sangat-sangat rasa tidak letih, tidak kenali. Hak duk letih, hak kenali, hak tak ada tenaga tu jadi tak ada dah. Ada alhamdulillah. Jadi hilang dah. Masuk 4 hari Kak Soh pergi makan gula di lemah Pasimah ni. Rumah anak ustaz ni. Jadi anak tu parking kereta tu jauh lah dengan Kak Emuh tu. Parking kereta tu. Aku masuk gaguh aku munggu kat sejalan ni bawa tukar. Pakai tukar dia. Aku malah bawa tukar nak teragi siapa kali aku jalan aku masuk gaguh ni. Kak Soh pergilah jalan-jalan tu masuk gaguh siapa nak Kak Emuh pak makan ni tu. Jadi anak ustaz tu je ustaz Emuh tu duk perhati Kak Soh ni. Duk perhati Kak Soh kan nampak lain sakit Kak Soh tu. Nampak segan dah minta pakai tukar dah dia kata. Kak Soh pun ambil makan ni baru 4 hari masa tu makan dia. Dari lepas tu Kak Soh pun ambil makan ni patut suruh saya dah lah makan dia ambil sendiri. Lepas tu mari makan duduk meja ustaz pun pergi dekat gepek gini lah. Gano ni nampak lain sakit ni nampak ceria sangat ni. Nak gano ni bapa ceria sangat ni. Dapat buah sakit ni. Ada abang baru kau. Allah ustaz kata hati tak ada waktu tu kata hati ada sahih kata buat bisa pai gitu air titik tapi jenis obat jadi sepuluh makan ni. Enggak dia tak beli lagi saya tak beli lagi jadi dia sedekah dulu sebotol. Jadi saya makan 4 hari ni segar sangat-sangat. Belilah dia tuan ni nak puasa ni. Nak puasa ni. Ya boleh puasa sepenuh. Ya boleh kita buat amal ibadat sepenuh. Nak betul lah ustaz kata tu dia. Kata betul ustaz tapi itu kurang lagi ustaz kata hati. Banyak mana nak harga berapa? Kata mahal ustaz berapa? 130. Kalau bawa piti banyak pakai ada piti segun 2 piti dah mati bawa kai piti 3 lah ya. Yalah. Bawa kai piti 3 lah ya. Betul ustaz nak beli tu jangan nak beli kata. Ingat nak amal ibadat puasa ni. Lepas tu kat siapa kelik tu esok ke kat siapa jumpa dengan natu dengan cucu dengan gapo gitu gini betul lah cucu kalau lupa ada balik. Segalah mek lo ni segalah mek lo ni. Alhamdulillah adik kata hati ada sign mek tu waktu ceritalah gini dia tu tapi mek nak beli mek tak ada pitih lagi lah. Mek belilah mek beli ya orang bui pitih. Mek makan sebulan so ya orang hantar ya orang bui pitih orang support pitih mek berapa nak mahal. 130 ya adik. Ambil pitih lalu. Mek beli. Ya katanya mai, katanya nanti ya. Tak apalah mek ya orang bayar, Sekarang mek makan. Tak apalah mai ya orang bayar. Ambil lah mek pitih, mek beli. Tak apalah kita karya dia mari atas. Dia kata tu ni pun dia atas. Dah siapa makan. Alhamdulillah puasa tahun ni boleh kata sepenuh sangat-sangat segar. Alhamdulillah. Syukur. Dah sebab ni dengar khilaf. Dengar khilaf kat suara dia.
Lah deh, kata testimoni daripada Kak Asah deh. Sejak Mak Isipren ni alhamdulillah ada perubahan sihat dah lah ni. Lepas tu Kak Asah boleh share dengan saya pula deh. Alhamdulillah Allah bagi sembuh. Kata berkat Isipren ni 3 mukjizat Nabi ni alhamdulillah sangat-sangat kata gapo membantulah keadaan Kak Asah tak cekak mula dia. Alhamdulillah dengan izin Allah Taala. Lepas tu dia boleh bantu pula saya. Jadi saya tu tengok kita ngak kita uzur ngak kita tak cekak tu. Mari mu tengok sore gano segar kat sana. Itu mari gano segar kat sepuluh cerita lebih kurang dia gini. Mu pakat nok aku pakat nok mu pakat. Jadi pakat belilah belakang siapa